Tengok ini hasil jualan saya daripada 1 Januari 2024 hingga 31 Disember 2024. Jadi total sales kat sini alhamdulillah saya berjaya kumpul $71,243 dan kuantiti sold saya 632 item sold. Saya Ifa Syahira, asal daripada Bangi, Selangor, tapi sekarang menetap dekat Keluang Johor dah hampir 3 tahun, suri rumah sepenuh masa, juga peniaga eBay sepenuh masa juga. Saya dah berkahwin dan mempunyai seorang anak. Saya ada 575 buyer pada tahun lepas. Kategori-kategori yang terjual dalam saya punya eBay, contohnya collectible item, toys and hobbies dan juga health and beauty, antara top 3 yang terjual. Kat sini sampailah hujung tahun tu kita boleh nampak dia dah, momentum dia dah semakin konsisten. Saya join kelas waktu Januari tahun 2024 dan saya betul-betul boleh set up account 2 bulan selepas tu pada bulan Mac. Pada bulan Mac ni saya konsisten untuk cari produk-produk yang high demand dekat eBay. 3 bulan selepas tu dah membuahkan hasil lah. Nampak Jun saya dah mula naik. Tapi macam biasalah, setiap orang yang berniaga pun mesti akan ada turun naiknya lah. September ada sedikit menurun, kemudian dia naik balik, dan perkara tu sebenarnya perkara normal untuk eBay seller lah. Kita memang kena sabar banyak-banyak dalam buat eBay, teruskan konsistensi. Sekarang saya nak tunjuk saya punya tempat untuk packing barang. Jom. Tempat saya packing barang hari-hari, tempat ada bubble wrap, kemudian kita punya tempat simpanan stok, termasuk dalam ni ada juga, saya tunjuk sikit, walaupun nampak tak teratur lagi. Ada sikit-sikit stok kat sini kita simpan, dan barang-barang untuk packaging ada kat belah sini seperti cling wrap, kotak dan sebagainya. Alhamdulillah dengan hasil untung daripada eBay, saya dapat hadiahkan suami saya sebiji motor baru untuk dia pergi kerja. Brum brum. Sekarang dah lebih setahun saya berniaga di eBay. Tempat saya packing barang-barang setiap hari Isnin sampai Jumaat. Contohnya, kalau ada produk macam ni, saya akan terus boleh ambil bubble wrap dan bungkuskan. Dan kalau perlukan stretch film ni pun kita boleh guna terus daripada packaging table. Kita akan tampalkan, contoh ni airway bill note daripada USA, United Kingdom. Kalau kita tengok order daripada customer, dan lepas bungkusan kita boleh terus tampal dan siap untuk dihantar ke negara-negara yang terbabit. Kotak-kotak yang terpakai yang masih boleh dipakai. Ini pula bubble wrap. Kalau nampak tu pun dah nak habis, jadi lepas habis kita boleh terus tukarkan dengan yang baru. Ini pula adalah extra protector untuk Hot Wheels lah. Saya order yang baru sebab ada banyak order masuk kan, jadi kita perlukan ni untuk pembungkusan yang selamat. Untuk tahun ni 6 bulan sebelum, pada 1 Januari 2025 hingga 30 Jun 2025, dan alhamdulillah saya dah berjaya buat jualan terkumpul $53,000. Kuantiti sold pula seperti yang boleh dilihat dalam 1,200 item sold. Total buyer saya pada 6 bulan pertama tahun ni adalah 804 total buyer, meningkat daripada tahun lepas sepanjang tahun 2024. Dan untuk yang sebelah sini adalah untuk 6 bulan pertama pada tahun ini sahaja. Jadi kita nampak perbezaan buyer dia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Antara top kategori yang kita boleh nampak, hasil jualan saya 3 tertinggi datang daripada kategori collectible, toys and hobbies dan juga movies and TV. Sebenarnya antara barang-barang ni senang je dapat kat Malaysia. Kalau kita tengok pergi dekat Speedmart pun boleh jumpa. Kita search dekat Shopee lagi lah, boleh nampak macam-macam orang jual barang-barang yang dalam kategori ni. Macam kategori toys and hobbies ni, contohnya macam Gundam, kad-kad collectible, permainan-permainan budak-budak pun sebenarnya antara barang-barang yang laku terjual dekat eBay. Mak saya memang suka produk-produk macam tu. Tambah-tambah kalau produk tu daripada Malaysia sendiri. Nanti pasti kau mengerti, setelah saya hilang dan saya jauh untuk pergi. Baik, pembungkusan Hot Wheels, biasanya saya akan gunakan protector ni untuk letakkan dulu Hot Wheels pilihan pelanggan dekat dalam ni. Sebab apa? Sebab sebagai kolektor Hot Wheels, mereka menitik beratkan keadaan yang perfect lah.
yang main pada kad Hot Wheels ni. Jadi kita perlukan protector ni untuk memastikan shipment tu selamat sampai kepada customer dalam keadaan yang paling baik. Orang-orang mak saleh dan khususnya orang-orang yang memang kolektor memang mementingkan kualiti pada kad dan kereta yang diorang minat ni. Sebelum ni dah pernah cuba untuk cari side income lain selain pada eBay. Contohnya saya dah cuba untuk buat jual dropship barang-barang, makanan. Pernah cuba untuk buat affiliate marketing Shopee dan juga TikTok. Cuma bagi saya bukanlah orang yang mahir dalam buat konten-konten seperti di TikTok untuk menarik orang tekan link affiliate saya kan. Dan akhirnya saya jumpa eBay sebagai satu cara yang lebih sesuai dengan jiwa saya, introvert, dan lebih sukakan market research ni untuk kita jual barang kepada orang berbanding untuk kita lebih buat konten untuk tarik perhatian orang ramai. Senang cerita, saya ni tak suka ke depan. Saya suka buat kerja-kerja daripada belakang tabing, gunakan laptop bersendiri sahaja. Kenapa saya cari side income? Sebab dalam keadaan ekonomi yang mencabar ni, saya rasa perlu untuk saya membantu suami saya menanggung keseluruhan keluarga saya. Terpanggil untuk cari side income dan boleh sedikit sebanyak meringankan beban suami saya. Sekarang saya dah siap packing barang-barang saya. Barang-barangnya semua saya cuma tinggal je depan rumah. Nanti abang kurier akan datang pick up. Okey, kurier datang, dia terus pick up je. Saya tak perlu tunggu depan rumah ataupun saya boleh keluar mana-mana. Cuma tinggalkan pesan untuk diorang pick up dan diorang akan datang dan hantar barang ni ke negara saya punya buyer. Cabaran untuk buat eBay ni, masalahnya adalah kita tak tahu nak jual barang apa. Pas belajar, kita dah tahu nak jual barang apa, nak kena hantar pula barang tu ke customer. Itu cabaran. Cara untuk hantar barang lebih menjimatkan kos untuk memastikan barang-barang tu selamat sampai pada customer. Dan apabila sampai pula pada customer, terutama apabila barang tu mungkin tak dapat ke alamat rumah customer ataupun barang tu sampai dalam keadaan yang tidak sempurna dan memuaskan hati customer tu, kita akan belajar macam-macam cara untuk kita selesaikan masalah. Kita nak kata buat eBay ni bukanlah sebenarnya hari ni buat listing, letak listing terus dapat duit. Letak listing terus dapat duit. Sebenarnya dia lebih daripada tu, yang mana kita memerlukan kesabaran yang tinggi untuk kita jaga akaun kita tu dan juga jaga customer yang sudi beli dekat kita punya store. Pentingnya market research dalam silibus eBay ni adalah kita nak kena tahu barang apa yang high demand, barang tu demand tinggi dan senang untuk terjual. Contoh satu barang senang nak dapat tapi barang tu sebenarnya susah untuk terjual. Dari situ kita boleh belajar cara-cara untuk buat market research dengan lebih baik dan dapatkan hasil jualan yang lebih tinggi dalam eBay. Dalam eBay ni kita ada seller level, macam korang boleh tengok. Kita ada below standard, above standard dan juga paling atas adalah top rated lah. Sama je macam Shopee. Shopee ada basic level, preferred dan juga Shopee Mall. Kalau kita boleh tengok dekat sekarang saya dah mencapai level top rated seller, alhamdulillah. Dan untuk maintainkan top rated seller ni memang kita kena jaga account dan juga buyer supaya buyer tidak experience perkara-perkara yang buruk sepanjang membeli dekat kedai kita. Ada orang dia macam takut nak join eBay ni sebab dia orang tak tahu nak cakap bahasa Inggeris. Sebenarnya benda tu dengan teknologi yang ada sekarang boleh aja guna Google Translate ataupun ChatGPT. Ataupun ada juga yang takut nak join eBay sebab dia orang tak tahu langsung tentang teknikal menjual online. Korang pernah beli ataupun berniaga dekat Shopee atau TikTok kan? eBay pun kat Amerika orang membeli dekat eBay dan cara pembelian tu sama je. Jadi dari segi teknikal pun bukanlah satu masalah yang besar juga. Dan mungkin ada satu lagi masalah untuk orang yang baru nak bermula, mereka tidak ada laptop untuk bermula. Benda macam ni sepatutnya tidak perlulah jadikan alasan. Laptop yang 200-300 pun boleh juga digunakan. Bukan perlukan laptop yang high performance. Nak buat eBay ni cuma perlukan dua aplikasi penting sahaja dalam laptop, iaitu Google Chrome dan juga Canva untuk edit gambar yang akan dijual dalam eBay. Saya dah boleh untuk menjual sebanyak 5,200 item yang eBay limitkan pada akaun saya dan jumlah jualan adalah sebanyak 1.2 juta ringgit Malaysia yang eBay untuk saya menjual. Jadi semakin banyak kita jual, sebenarnya kita boleh naikkan lagi selling limit ni, dan kalau selling limit kita semakin naik, kita boleh banyakkan lagi listing ataupun produk-produk untuk kita jual, dan perkara ni boleh menaikkan lagi sales kita lah. Walaupun kita duduk dekat suasana kampung macam ni, macam korang boleh tengok pokok rambutan ada semua kat sini, tapi
Courier macam DHL dengan GDEX memang boleh sampai je dekat tempat korang, jangan risau. Yang ini adalah total feedback yang saya dah dapat sepanjang saya berniaga kat eBay. Kita boleh nampak mostly positive feedback daripada customer, alhamdulillah. Ini adalah komen-komen yang diorang dah tinggalkan dekat saya punya eBay profile. Kebanyakan berpuas hati. Jadi untuk feedback ni memang kita kena jaga buyer kita supaya diorang boleh bagi kita positive feedback, dan bila kita dapat positive feedback, kita semakin dapat trust daripada potential buyer untuk beli dekat kita punya kedai. eBay ni sebenarnya tak susah dan tak juga senang. Dia cuma memerlukan kesabaran yang tinggi dan juga kesungguhan untuk kekal konsisten dan bagi komitmen untuk kita grow account kita. Apa-apa pun cabaran yang datang, buat untuk hadapi dalam eBay ni, dan insyaAllah kesabaran kita tu boleh membuahkan hasil yang bagi saya lumayan lah untuk seorang pemula. Kalau kata ada isu teknikal pun sebenarnya perkara tu kecil sangat dan insyaAllah boleh diselesaikan lah dengan bantuan rakan-rakan daripada group support Dr. Zul sendiri. Alhamdulillah untuk tahun ni sahaja, kalau kita nampak inilah hasil jualan saya sebanyak $55,000. Jadi sebenarnya nak buat eBay ni adalah sangat possible. Orang yang daripada zero knowledge macam saya pun boleh bermula dan boleh capai hasil yang macam ni. Tengok setup saya ni pun semuanya sebenarnya barang second hand, cuma printer je lah yang saya baru beli lepas dapat modal daripada eBay. Modal beli printer ni pun daripada untung eBay. Yang lain semua gunakan second hand laptop dan PC daripada suami dan juga ahli keluarga yang lain. Keyboard biasa je, bukan keyboard gaming yang fancy-fancy. Mouse DHL pun kalau register, dia boleh bagi mouse untuk kita guna juga. Dia pun mouse daripada DHL. Saya kenal eBay ni daripada tim Dr. Zul, join kelas face to face dengan dia pada Januari 2024, dan hasilnya selepas daripada kelas tu terus saya follow je dia punya step by step guide untuk buka account syarikat dulu dekat Malaysia ni macam mana, account bank dan seterusnya, set up properly account eBay tu. Untuk reinstate account lepas kena suspend pun Dr. Zul ada ajar. Saya personally pun memang pernah kena suspend lepas buka account. Saya masa tu kena suspend MC113, permanently suspended. Jadi masa tu memang dapat email, memang sangat down. Nasib baik reinstate balik account tu dan akhirnya boleh digunakan dan menghasilkan jualan seperti yang saya tunjuk tadi. Modul Dr. Zul ni sangat komplit. Linkkan dengan Pioneer semua, dia dah jelaskan dengan sangat jelas, terperinci dalam kelas dia. Kelas RM50 yang online tu pun sebenarnya dah cukup untuk kita mulakan setup account eBay ni. Sebab modul yang disediakan tu disertakan sekali dengan rakaman dan juga group support untuk kita bertanya sekiranya kita ada apa-apa masalah sepanjang masa kita nak buka account tu lah. Jadi bagi saya modul Dr. Zul ni sangat lengkap dan sangat berbaloi lah kalau kita sebagai orang yang belum tahu apa-apa tentang berniaga online ni, untuk kita follow tu memang sangat mudah. Sebagai orang yang zero knowledge sebelum ni tentang eBay, sangat-sangat suggest korang, tak kira lah korang suri rumah macam saya ke, ataupun peniaga pasar malam ke, peniaga kedai makan ke, student, ataupun orang-orang yang tengah struggle untuk mencari side income, sesiapa sahaja korang boleh cuba untuk bermula dengan eBay ni. Dah tinggal barang-barang kat depan ni, saya boleh continue je kerja-kerja menyapu ke, memasak ke. Kejap. Tak apalah, nak jalan dulu. Maklum nak jalan dulu ke? Bye Johnny. Janji gaji USD. Duduk kampung tak apa, janji gaji USD. Dah. Terbang dah dia. Jauh dah dia pergi, bye. Uyuh, terbang jauh. Ni sedap korek hidung ni video. Nanti nampak gambar media korek hidung. Wah, nampak. Berapa range dia paling tinggi? Nanti boleh nampak kat kamera tu. Nampak apa benda tu nampak. Tengok. Bukan balik ke? Bukan kamera. Second ke? Second. Dah buka dah. Keluar tak pun? Kampung ke peluang tak kampung? Peluang pula. Peluang tak apa, janji gaji. Sananya. Ready. Dengar tak cakap apa? Peluang. Okey, 1, 2. Duduk peluang tak apa, janji gaji USD. Mantap.
Saya baru dapat hadiah daripada eBay. Jom kita unboxing apa ada kat dalam. Okey. Okey, ada apa ni? Pendrive. Lepas tu kita dapat plug extension ni. Plug. Dan saya dapat tip daripada eBay. Jadi lepas ni saya bolehlah packing barang guna tip daripada eBay. Baru nampak lagi profesional kan. Sebelum ni saya pakai tip kat kedai RM2 ni lah. Lepas ni kita boleh pakai tip daripada eBay. Jom saya bungkus teruslah barang pakai tip eBay ni. Okey. Okey, siap. Boleh hantar untuk customer dari United Kingdom. Dalam box ni juga saya dapat thank you card daripada eBay. So boleh kita letak dekat dalam order customer lah. Dan ni dapat notebook daripada eBay untuk saya catatkan apa-apa. Terima kasih eBay Malaysia untuk merchandise ni. Appreciate it. Sebenarnya saya meniaga kat eBay ni, saya dah dapat customer dari macam-macam negara. USA, Canada, UK, Italy, France, United Arab Emirates pun ada. Dekat Bahrain pun ada. Macam-macam lagi. Memang potensi eBay ni memang sangat global. Bukan US sahaja. Seluruh dunia. Hasil untung daripada meniaga eBay tu, selain daripada dapat beli motor tadi, saya juga boleh menyimpan dengan lebih banyak dan juga boleh buat modal untuk pergi melancong, buat beli barang-barang basah harian dan sebagainya. Terima kasih juga untuk Export Overseas Academy. Terima kasih UTHM untuk merchandise ni, dapat buku. Tengok sekejap buku dia macam mana. Biru. Memang cantik-cantik. Terima kasih. Overview saya punya account. Okey, kalau kita boleh tengok, saya dah list sebanyak 947 active listing yang masih boleh dijual dekat saya punya kedai eBay ni. Daripada situ, ini adalah hasil graf yang kita boleh tengok sepanjang 31 hari yang lepas. Naik turun tu adalah biasa. Impression, saya dah berjaya dapat lebih kurang 4.9 juta impression daripada buyer-buyer serata dunia. Daripada impression tu menghasilkan sales lah, macam yang saya tunjuk sales saya sebelum ni. Kalau untuk feedback pula, kita boleh tengok untuk bulan ni saya dah boleh kumpul 73 positif feedback, dan untuk negatif feedback saya dapat kosong untuk bulan ni. Sebenarnya kita memang kena jaga buyer kita supaya dia tak bagi kita negatif feedback lah, sebab perkara tu sangat penting untuk kita kekalkan momentum kedai kita dapatkan sales yang konsisten untuk setiap bulan. Kalau kita kata dapat review yang negatif daripada buyer, kemungkinan akaun kita akan jatuh ke standard below level, dan benda tu akan efek kita punya sales, sebab kita punya impression pun akan makin jatuh dan buyer tak akan dapat belilah daripada akaun kita. Kalau kita boleh nampak 947 active listing ni, bermaksudnya saya ada 947 item ataupun produk yang saya jual dekat kedai eBay saya. Listing ni bermaksud kita masukkan produk dalam kedai eBay kita untuk buyer kita tengok dan boleh beli daripada akaun kita. Untuk eBay ni sebenarnya dia bukannya hanya ada ebay.com sahaja sebagai site untuk kita menjual. Kita juga boleh jual dekat market daripada United Kingdom, Australia dan lain-lain market eBay lagi kalau kita boleh explore lah. So macam contohnya saya dah masuk market USA menggunakan ebay.com dan seller level saya adalah top rated. Cuba juga masuk dalam region UK. Kalau kita boleh tengok pun dekat region UK dapat top rated seller juga. Untuk region Austria, Germany saya baru bermula dan masih lagi dalam standard above standard. Kalau untuk region global dapat top rated juga setakat ni. Ya, Alhamdulillah. Untuk satu bulan sebelum ni, iaitu 5 Jun hingga 5 Julai, kita boleh nampak yang total sales saya untuk satu bulan dah mencecah $9,000. Kuantiti yang terjual pun meningkat sebanyak 252 item sold. Total buyer untuk bulan ni sahaja saya ada 180 total buyer. Barang-barang pun dalam kategori yang sama juga. Saya sebagai si suami, saya seronok lah isteri saya dapat
berpeluang berniaga di eBay, sebab sedikit sebanyak dapat membantu saya, meringankan beban saya untuk menjaga keluarga dari segi financial. Dan juga saya seronok sebab tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu dapat mendengar dia bercerita tentang pengalamannya, bercerita tentang sukses, tentang kejayaan dia, dapat menjual kan. Jadi pun saya tumpang gembira lah. Saya fully support 100% isteri saya berkecimpung dalam bidang eBay ni. Aku nak tanya ni, suka matcha atau suka kopi? Kalau pilih kopi, baik kau pilih ku di sini. Macam novel cinta, kisah Romeo